Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madadi kepada semua juri yang dihormati. Saya Cikgu Rosmawati binti Abdul Ghani dari Sekolah Kebangsaan Pokok Sinar Kedah. Hari ini saya akan membentangkan inovasi saya yang bertajuk terapi liat, iaitu latihan interaktif atasi tekanan yang merupakan satu pendekatan terapi menggunakan tanah liat bagi meningkatkan kesejahteraan emosi murid. Ini merupakan abstrak bagi kajian saya, iaitu kajian ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan emosi dalam kalangan murid tahun 5 dan 6. Kajian ini telah membangunkan sebuah kaedah yang dikenali sebagai intervensi terapi tanah liat bagi meningkatkan kesejahteraan emosi dalam kalangan murid tahun 5 dan 6. Intervensi ini telah dijalankan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kebangsaan Pokok Sinar. Kajian ini telah menggunakan model KEMSIS dan McTaggart pada tahun 1988 yang melibatkan 4 proses utama, iaitu pemerhatian terhadap masalah isu, refleksi, perancangan dan tindakan dalam sesuatu kitaran. Dalam kajian tindakan ini, pengkaji telah melaksanakan 2 kitaran, iaitu intervensi umum dan intervensi khusus, iaitu terapi tanah liat melalui kaunseling kelompok. Kajian tindakan ini mendapati bahawa intervensi tanah liat melalui kaunseling kelompok ini berjaya mengurangkan bilangan murid yang berisiko, iaitu seramai 30 orang pada fasa pertama saringan minda sihat dalam instrumen Woolley PHQ-2 sekolah rendah kepada 6 orang pada fasa kedua saringan minda sihat tahun 2023. Kajian ini juga mendapati bahawa intervensi terapi tanah liat berjaya mengurangkan murid yang berisiko. Hal ini telah membuktikan bahawa intervensi tanah liat melalui sesi kaunseling kelompok telah berjaya mengurangkan bilangan murid tahun 5 dan 6 dan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan emosi murid Sekolah Kebangsaan Pokok Sinar. Okey, latar belakang dan isu. Di sekolah saya, kami berhadapan dengan pelbagai cabaran emosi dalam kalangan murid. Saringan minda sihat mendapati ramai murid berisiko mengalami tekanan akibat konflik rakan sebaya, masalah keluarga, perubahan hormon serta pengaruh media sosial. Ini menyebabkan mereka sukar menguruskan emosi dan menjejaskan pembelajaran. Objektif dan sasaran. Yang pertama iaitu untuk meningkatkan keyakinan diri murid melalui proses kaunseling kelompok yang melibatkan terapi tanah liat. Yang kedua, untuk memupuk kemahiran berkomunikasi dan interaksi dalam kumpulan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kesedaran kendiri murid terhadap emosi mereka. Sasaran yang telah dijalankan iaitu seramai 30 orang murid tahun 5 dan 6 melalui kaunseling kelompok. Idea, inovasi dan juga justifikasi. Tanah liat dipilih kerana sifatnya yang lembut, fleksibel dan mudah dibentuk, sesuai untuk murid yang sukar meluahkan perasaan secara lisan. Ia memberi ruang kepada mereka untuk mengekspresikan emosi secara kreatif dan bukan verbal, sekaligus mewujudkan suasana selamat dan menyeronokkan untuk kaunseling. Langkah pelaksanaan terdapat 4, iaitu pelaksanaan inovasi ini bermula dengan saringan awal, kemudian intervensi umum dan khusus dijalankan. Kami menggunakan modul Prisma dan panduan minda sihat KPM. Aktiviti dilaksanakan secara berfasa dengan pemantauan berterusan. Penilaian dibuat melalui ujian pra dan juga pasca intervensi. Aktiviti terapi tanah liat iaitu yang melibatkan kepada 5, di mana inovasi ini dibentuk melalui 5 aktiviti utama, iaitu yang pertama ketenangan, di mana murid bermain tanah liat untuk menenangkan diri. Yang kedua jangan marah, iaitu aktiviti melepaskan
kemarahan melalui Play-Doh Smash. Yang ketiga iaitu diri saya, di mana murid bebas membentuk dan menceritakan tentang diri mereka. Yang keempat, siapa kamu? Murid mengekspresikan perasaan berdasarkan tema. Dan yang kelima iaitu teruja, di mana aktiviti akhir yang membangkitkan rasa gembira sebelum menutup. Suara apa? Kamu syarat. Bincang pasal makan. Hasilnya iaitu sangat memberangsangkan. Daripada 30 orang murid berisiko, hanya tinggal 6 orang selepas intervensi. Ujian pasca menunjukkan peningkatan keupayaan murid untuk mengawal emosi dan berkomunikasi dengan lebih yakin. Kami juga dapati kebergantungan kepada internet juga semakin menurun. Manakala keistimewaan untuk inovasi LIAT, di mana yang pertama mesra murid, interaktif dan murah, sesuai pelbagai umur dan mudah dilaksanakan di mana-mana. Potensi luasan dan juga penambahbaikan, iaitu LIAT mempunyai potensi untuk diluaskan ke sekolah lain, khasnya yang menghadapi isu kesejahteraan emosi. Saya mencadangkan penambahbaikan dalam bentuk modul digital interaktif agar guru bimbingan dan kaunseling lain boleh menyesuaikan dan menggunakannya dengan mudah. Ini adalah perkongsian dan pembentangan ke peringkat kebangsaan. Aktiviti yang telah dijalankan melalui kaunseling kelompok dan juga penutupnya, iaitu sebagai penutup saya ingin menekankan bahawa inovasi ini bukan sekadar aktiviti bermain, tetapi ia adalah satu ruang pemulihan dan pengukuhan emosi murid. Inilah yang kami perjuangkan supaya murid dapat rasa didengar, difahami dan dihargai. Sekian, terima kasih.